penubuhan warisan ini, dia tidak boleh menonjol, bahawa uh, adanya kerjasama antara Parti Warisan dan Pakatan Harapan. So, dalam Pakatan Harapan ni ada Tun Dr. Mahathir. Sedangkan Sabah ni dia jelas menolak Tun Dr. Mahathir. So itu sampai sehingga kini tidak ada, kita lihat satu pun program, dan sehingga kini tidak ada satu pun cawangan ataupun bahagian PPBM ini di Sabah. Sebab Sabah ni dia totally tolak Tun Dr. Mahathir. Ini realiti yang tidak boleh, sebab rakyat Sabah masih berdendam. Saya ingin ingatkan semula, semasa era Tun Dr. Mahathir, menteri yang wajib bagi Sabah, Menteri Tanah dan Koperasi saja. Kemudian Setiausaha Parlimen. Ini je. Mana pengiktirafan Sabah ni sebagai sebahagian daripada negeri yang membentuk Malaysia tidak langsung diguna pakai, termasuk Sarawak. Itulah jawatan menteri yang didapat oleh Sabah dan termasuk Sarawak. Menteri yang tidak diguna pakai lah, kita boleh sifatkan. Jadi rakyat Sabah melihat ini sebagai satu tindakan yang membelakangkan negeri Sabah. Sedangkan Sabah dan Sarawak ini sebahagian daripada negeri yang bersama-sama membentuk Malaysia. Jadi kita tengok rakyat dia sudah menilai ini. Dan kita nampak sejak era Tun Abdullah Ahmad Badawi, Menteri Kanan dah dilantik daripada Sabah dan Sarawak. Dan Datuk Seri Najib ni lagilah kita nampak dia, sebab Sabah lebih kurang 9 buah negeri Semenanjung. Sarawak semua keseluruhan negeri Semenanjung menyamai sebesar Sarawak. Jadi kita nampak keseimbangan menteri-menteri kabinet itu sebagai contoh kita nampak telah dapat diatasi oleh Datuk Seri Najib. Bermula daripada Tun Abdullah Ahmad Badawi disambung pula oleh Datuk Seri Najib. Sebagai contoh, Menteri Luar daripada Sabah, Menteri Kerja Raya daripada Sarawak. Jadi kita nampak slogan BN Sarawak for Sarawak, Sarawak for Sarawakian, dan BN Sabah for Sabah itu sebenarnya telah diamalkan sebenarnya oleh Barisan Nasional. No issue di sini sebenarnya. No issue. Dan kita nampak permintaan untuk apabila Pen Borneo sebagai contoh, ini paling jelas ya. Ini paling jelas. Apabila Pen Borneo dibuat, rakyat Sabah dan Sarawak telah minta supaya Pen Borneo itu tidak diadakan tol di sana, dan telah diberikan. Jadi saya nampak, saya boleh sifatkan mereka gunakan Syafiq Abdal untuk menawan Sabah ni. Akhirnya apabila Warisan menang, dia tetap akan sebab itu dia tidak mau adakan apa-apa kerjasama. Saya tidak akan ada kerjasama. Saya cukup yakin tidak akan ada kerjasama antara local party dan local party Sabah dan Parti Warisan. Sebab Parti Warisan ini sebenarnya mempunyai agenda dengan Pakatan Harapan.